apa yang berlaku di Indonesia. Nak jatuh kerja kuasa, rakyat terpaksa keluar ke jalan raya. Mati para pelajar beberapa orang yang ditembak oleh polis. Kemudian bangunlah rakyat keluar ke jalan raya. Ramai. Maka habis sekalian kuasa berhenti. Barulah Indonesia dapat demokrasi. Kita lihat pula Iran sebelum itu, begitu pelajar yang ditembak di jalan raya oleh polis dan tentera, polis sabak. Baru itu mati baru dia hari Black Friday. Barulah kehadiran jatuh dan dapat demokrasi. Kita tengok pula apa yang berlaku di Indonesia. Semua ini buka barang kemana? Laila tapi isteri ahli dan ini dia buka simpan jongkok mas betul itu. Rakyatnya serba menderita, susah. Satu hari seorang budak belia yang menjual sayur di pasar, kemudian dipaksa lesennya sampai tidak sempurna, dipukul oleh pihak polis. Kemudian budak ini dia pergi mengadu ke majlis bandaran, pihak dia putus asa. Akhirnya dia ambil minyak petrol, dia tuang di badan dia, dia tutup diri dia. Bila dia mati, orang timur simpati kepada budak ini. Artinya penganggur di Indonesia ini banyak, kelulusan universiti tak ada kerja. Presiden, menteri kabinet capur. Akhirnya mereka tunjuk perasaan. Polis tembak 2 orang. Mereka awal di kampung itu. Rakyat keluar ke jalanan. Sampai juta keluar ke jalan raya. Akhirnya jalan Abidin lari. Pihak yang kuat keluar ke jalan raya ini mati 10 orang. Barulah tukar kerjaan dan baru mereka ada pilihan yang bebas. Libya pun macam itu juga. Muhammad Gaddafi, seorang pemimpin yang pro rakyat. Beliau memiliki semua badan-badan yang melawan dengan Amerika, yang melawan dengan Israel. Beliau membantu termasuklah gerakan Islam ataupun pejuang-pejuang di Filipina dan di mana-mana tempat. Ini Gaddafi rekod dia. Tetapi dalam negeri dia tak ada pilihan raya. Bila dah lama 10 tahun bagus, 20 tahun bagus, bila masuk dah 30 tahun anak-anak tak mula besar. Anak-anak ni akhirnya dijadikan macam menteri-menteri. Seorang jaga tentera dan polis, seorang jaga pegawai kerajaan, seorang jaga pelabuhan. Akhirnya Gaddafi sudah jadi macam maharaja. Orang nak sebab dia dah tak boleh dah. Sampailah ke mereka. Rakyat bangun, buat teguh perasaan. Amerika pun masuk NATO, bom pegawai tentera, mati beribu, Gaddafi pun jatuh. Maksudnya pun macam itu juga. Bila main pilihan raya, Barisan Nasional Mesir menang dengan hebat. Menang bukan sedikit, 98%. Rusi, Barisan Nasional Mesir menang. Di sana pun ada Rosmah juga. Rosmah sana nama Susan, yaitu isteri kepada Husni Mubarak. Hadirin sekalian, Husni Mubarak ini juga mengurus kekayaan di antaranya anak dia, ahli perniagaan yang hebat. Sebelum dia jatuh, hartanya ditafsirkan 77 bilion US dollar. Mai pilihan raya, Taubat pasti membangkang apa benar. Sebab utusan Melayu di sana cukup kuat, RPM di sana cukup kuat, TV3 ni cukup hebat. Awani itu jangan-jangan dari sana. Jadi semuanya dikontrol oleh kerajaan. SPR di sana kaki penipu. Lebih kurang macam SPR sini. SPR sini pun